Ditipu seorang pegawai kiriman terhadap hingga anggota polis tahan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Mizanis terbilang. Kami dari Kumpulan 2 ingin membentangkan hasil kajian kami berdasarkan satu artikel penulisan akademik yang telah kami analisis. Tujuan persembahan ini adalah untuk menunjukkan kefahaman kami terhadap konsep kohesi, koheren dan kejelasan dalam penulisan akademik, serta bagaimana ketiga-tiga unsur ini membantu membentuk penulisan yang tersusun dan mudah difahami. Dalam pembentangan ini, kami akan menerangkan isi utama artikel yang dipilih, menganalisis kekuatan dan kelemahan dari aspek bahasa dan struktur serta mengaitkannya dengan teori penulisan akademik. Seterusnya, kami juga akan menampilkan hasil analisis ini melalui pendekatan yang kreatif dan interaktif supaya penonton dapat memahami konsep tersebut dengan lebih jelas. Tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan pembentangan kami. Rasuah merupakan satu perbuatan salah laku yang melibatkan penyalahgunaan kuasa atau kedudukan untuk mendapatkan kepentingan peribadi. Ia boleh berlaku dalam pelbagai bentuk seperti pemberian wang, hadiah atau janji tertentu bagi mempengaruhi keputusan seseorang. Perbuatan rasuah bukan sahaja menjejaskan integriti individu, malah merosakkan sistem pentadbiran, ekonomi dan pembangunan negara. Oleh itu, setiap warga masyarakat perlu memupuk nilai kejujuran, amanah serta tanggungjawab bagi membantras gejala rasuah dari peringkat akar umbi. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menolak rasuah dan membina negara yang bersih, berintegriti serta bebas daripada penyelewengan. Kami sebulat suara telah memilih satu artikel yang bertajuk Rasuah, Pencapaian Persekitaran Bebas Rasuah Melalui Transformasi Kepimpinan Berintegriti. Artikel ini diterbitkan pada 30 November 2023. Tajuknya ialah Rasuah, Pencapaian Persekitaran Bebas Rasuah Melalui Transformasi Kepimpinan Berintegriti. Penulis artikel ini ialah Muhammad Afham Muhammad Zaidi, Abdul Aziz Maryani, Justin Koh Tek Yuang, Muhammad Daniel Farouk, Nur Atirah Batri Syaramli, Tan Kai Lung, Chong Hao Yi, Yong Zihui, Nurul Aimi Razali. Dalam artikel ini, kita akan mengkaji abstrak kajian, pengenalan kajian, objektif kajian, kajian literatur dan konsep kohesi, koheren, aplikasi kejelasan dalam menganalisis artikel tersebut, penutup dan juga rujukan artikel penulisan akademik. Apakah abstrak yang terkandung dalam artikel ini? Kajian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena rasuah dalam kalangan ahli politik di Malaysia dengan meneliti punca-punca penlibatan mereka, impak terhadap negara dan masyarakat, serta langkah-langkah yang boleh diambil untuk membantras gejala tersebut secara efektif dan sistematik. Objektif kajian dalam artikel ini ialah mengenal pasti punca-punca utama penlibatan ahli politik dalam aktiviti rasuah, menghuraikan impak rasuah terhadap negara, ekonomi dan masyarakat, membincangkan usaha-usaha yang efektif dan sistematik untuk mengurangkan gejala rasuah. Kaedah kajian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif dan kuantitatif berdasarkan data dan statistik rasmi daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau lebih dikenali sebagai SPRM. Analisis dilakukan terhadap laporan kes, siasatan dan perbicaraan berkaitan ahli politik yang terlibat dalam rasuah. Kajian ini juga menggabungkan tinjauan terhadap aspek etika, sosial dan politik dalam masyarakat Malaysia bagi memahami konteks yang mempengaruhi gejala tersebut. Kajian mendapati bahawa punca utama rasuah politik berpunca daripada ketamakan, penyalahgunaan kuasa dan kelemahan nilai integriti dalam kalangan pemimpin. Rasuah telah menjejaskan reputasi negara, mengurangkan keyakinan pelabur asing serta melemahkan kepercayaan rakyat terhadap kepimpinan politik. Selain itu, kelemahan dalam penguatkuasaan undang-undang dan budaya tolak ansur
terhadap salah laku turut memperkukuh gejala itu. Kajian ini membincangkan isu rasuah yang semakin berleluasa dalam kalangan ahli politik dan penjawat awam. Rasuah boleh diibaratkan sebagai bara dalam sistem pentadbiran negara kerana ia meruntuhkan integriti, menjejaskan kepercayaan rakyat dan melemahkan ekonomi negara. Dalam kajian kami, artikel ini menunjukkan bahawa Akta Pencegahan Rasuah 1960 yang ditetapkan dalam Undang-Undang Malaysia, rasuah merujuk kepada perbuatan menerima atau memberi sebarang suapan sebagai ganjaran untuk mendorong seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang akan melanggar prinsipnya. Selain itu, terdapat juga kajian terkini yang dilaksanakan oleh Mary Victoria pada tahun 2023. Menurut pengarah SPRM Johor, didapati bahawa seramai 90 orang daripada jumlah tangkapan 219 orang merupakan penjawat awam, diikuti dengan 75 orang pekerja swasta dan 54 lagi orang awam. Data daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menunjukkan bahawa penjawat awam merupakan golongan paling berisiko tinggi terlibat dalam rasuah, diikuti sektor swasta dan orang awam. Oleh itu, kajian ini menekankan pentingnya nilai etika, integriti dan tanggungjawab dalam memastikan kemajuan negara yang berteraskan kejujuran dan ketulusan. Dalam kajian kami telah mendapati punca-punca berlakunya gejala rasuah. Yang pertama, kelemahan sistem penguatkuasaan undang-undang. Yang kedua, sifat integriti yang lemah. Yang ketiga, penyalahgunaan kuasa. Kelemahan sistem penguatkuasaan undang-undang. Peraturan undang-undang mengenai rasuah sebenarnya sudah mencukupi. Namun, kelemahan pelaksanaan dan penguatkuasaan undang-undang telah mengurangkan ketakutan masyarakat terhadap hukuman sekaligus mendorong berlakunya amalan rasuah. Secara realitinya, majoriti penjawat awam yang terbabit dalam amalan rasuah merupakan golongan yang mempunyai pengetahuan mendalam tentang undang-undang hasil pengalaman panjang mereka dalam perkhidmatan awam. Menurut Azam 2021. Menurut Musa Hassan tahun 2021, bekas Ketua Polis Negara, beliau berkata nilai murni seorang pemimpin semakin merosot disebabkan oleh faktor berkenaan dan menyebabkan individu tersebut sanggup mencemarkan integriti diri demi kesenangan hidup. Seterusnya, jenayah rasuah dalam arena politik sering berlaku apabila tahap integriti seseorang pemimpin atau individu berada pada paras yang lemah, disertai sifat tamak untuk menikmati kemewahan melebihi kemampuan pendapatan sebenar. Kelemahan nilai moral dalam kalangan masyarakat turut menyumbang kepada masalah ini. Apabila terdapat anggapan bahawa menerima atau memberi rasuah merupakan perkara biasa dalam urusan pekerjaan seharian. Punca gejala rasuah yang terakhir dalam kajian ini ialah gejala rasuah di negara ini memberi kesan negatif terhadap kestabilan ekonomi serta tanggungjawab sosial masyarakat. Jenayah ini lazimnya berlaku apabila individu yang memiliki kuasa dan dipercayai untuk menegakkan undang-undang sebaliknya menyalahgunakan kepercayaan tersebut untuk kepentingan peribadi. Beberapa kes besar yang melibatkan pegawai bergaji tinggi menunjukkan bahawa sifat tamak boleh menjadi faktor utama yang mendorong rasuah dan menjejaskan integriti penjawat awam. Dalam artikel ini, Azlim Zainuri 2021 menjelaskan bahawa rasuah tidak terikat dengan pendapatan atau pangkat. Sebaliknya disebabkan oleh perasaan tamak dan halabak. Impak rasuah dalam politik terhadap integriti kepimpinan, menjejaskan sistem pentadbiran. Selain itu, kepercayaan rakyat musnah dan peluang pekerjaan terjejas. Menjejaskan sistem pentadbiran. Sistem pemerintahan sepatutnya beroperasi secara tersusun
berdasarkan perbincangan dan persetujuan bersama di kalangan ahli politik. Namun, keberkesanannya boleh terganggu apabila terdapat saluran lain yang berfungsi di luar sistem rasmi tersebut. Skandal 1MDB merupakan contoh terbaik untuk merungkai impak kepada sistem pemerintahan ini. Kegiatan rasuah yang berlaku dalam pegawai-pegawai yang terlibat juga menyebabkan birokrasi negara menjadi huru-hara. Selepas kejadian 1MDB ini, Malaysia mencatat skor 52 berbanding 50 pada tahun 2013 yang merupakan rekod tertinggi yang pernah dicatat tahun 2004 sehingga tahun 2014. Peluang pekerjaan terjejas. Pecah amanah yang dilakukan oleh juru ukur berlaku apabila mereka mendedahkan maklumat berkaitan tender untuk kerja pembersihan dan penyelenggaraan beberapa daerah di Selangor. Perbuatan ini menyebabkan banyak kontraktor kehilangan peluang pekerjaan kerana tamak serta ketidakjujuran juru ukur dalam melaksanakan tanggungjawab mereka. Oleh itu, jelaslah bahawa aktiviti rasuah membawa kepada ketidakadilan dalam kalangan masyarakat yang mengancam perpaduan dan keamanan rakyat. Setelah membuat kajian tentang artikel ini, kami telah menemui usaha bagi mengatasi penularan gejala rasuah. Yang pertama, menilai semula dan menambah baik undang-undang, mengenakan denda kepada pemberi dan penerima rasuah dan pengisytiharan harta. Penilaian semula dan penambahbaikan undang-undang. Akta Pencegahan Rasuah 1997, Akta 575, di mana akta tersebut memperuntukkan mereka yang didapati bersalah dalam kegiatan rasuah boleh dipenjarakan selama tempoh tidak kurang dari 14 hari dan tidak lebih dari 20 tahun. Dalam kajian ini, Prof. Madya Dr. Amini Amir Abdullah, pensyarah di Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Keketamadunan, Universiti Putra Malaysia UPM, hukum penjara minimum harus dinaikkan kepada tidak kurang daripada 2 tahun. Seterusnya, mengenakan denda kepada pemberi dan penerima rasuah. Pelaksanaan hukuman berat terhadap pemberi suapan rasuah diperlukan bagi menimbulkan rasa gentar dan kesedaran dalam kalangan ahli politik serta orang awam tentang akibat undang-undang yang akan dihadapi sekiranya terlibat dalam perbuatan rasuah. Kerajaan Malaysia berkomitmen sepenuhnya dalam menangani rasuah politik di negara ini. Rasuah politik merupakan suatu perbuatan atau aktiviti yang merosakkan sesebuah negara. Dalam kajian artikel ini, pengisytiharan harta merupakan salah satu kaedah yang sistematik yang boleh dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi memastikan kegiatan rasuah politik dapat dibanteras, di samping menjalin ketelusan serta accountability dalam kalangan pemimpin. Malaysian Corruption Watch MCW 2022 juga menekankan bahawa agensi SPRM memberi sepenuh kudratnya untuk mengatasi perkara ini. Secara keseluruhannya, dapatan kajian ini menunjukkan bahawa isu rasuah politik di Malaysia berpunca daripada kelemahan integriti, pegangan agama yang rapuh dan penyalahgunaan kuasa serta tekanan emosi. Kajian ini turut menegaskan bahawa pengukuhan nilai integriti dan pelaksanaan hukuman tegas terhadap pelaku rasuah amat penting bagi membanteras budaya rasuah dalam kalangan pemimpin politik. Selain itu, pendekatan menyeluruh yang melibatkan semua lapisan masyarakat perlu dilaksanakan bagi meningkatkan kesedaran, ketelusan dan accountability dalam kepimpinan negara. Hasil kajian ini juga mencadangkan bahawa kepimpinan berintegriti merupakan asas utama ke arah mewujudkan tadbir urus negara yang baik serta membina semula kepercayaan rakyat terhadap institusi pemerintahan. Dalam artikel ini, kami menemui kohesi, koheren dan aplikasi kejelasan dalam penulisan akademik. Apa itu kohesi? Kohesi ialah istilah yang digunakan dalam bidang penulisan
dan linguistik untuk merujuk kepada peraturan atau keterikatan antara ayat-ayat dalam sesuatu teks supaya membentuk satu kesatuan makna yang jelas dan tersusun. Antara contoh kohesi dalam artikel yang kami jumpai ialah penanda wacana. Selain itu, justru, seterusnya. Seterusnya, pengulangan kata kunci, integriti, etika dan peradaban, integriti. Penggunaan rujukan dalam ayat. Menurut Musa Hassan 2021, Tun Dr. Mahathir Mohamad pernah berkata, berdasarkan kajian Megat Ayub, Megat Arifin dan Abdul Halim Ahmad 2016. Dalam artikel ini, kami telah menemui koheren. Jadi, apa koheren? Koheren ialah keadaan di mana setiap idea dalam teks disusun secara logik, tersusun dan mudah difahami oleh pembaca. Dalam koheren, idea dalam teks disusun secara logik. Pengenalan menjelaskan konteks masalah iaitu rasuah dan kesannya. Seterusnya, dapatan kajian dipecahkan kepada 3 faktor utama iaitu ketamakan, penyalahgunaan kuasa dan kelemahan nilai integriti dalam kalangan pemimpin. Apa itu kejelasan dalam penulisan akademik? Kejelasan dalam penulisan akademik ialah penggunaan bahasa yang mudah difahami, tepat dan ringkas supaya maklumat yang disampaikan dapat difahami dengan mudah oleh pembaca. Berikut merupakan contoh ayat kejelasan dalam penulisan akademik. Contohnya, gejala rasuah yang berlaku di negara ini menyebabkan ketidakstabilan dari segi ekonomi serta tanggungjawab sosial. Selain itu, kegiatan rasuah yang berlaku dalam pegawai-pegawai yang terlibat juga menyebabkan birokrasi negara menjadi huru-hara. Berikut merupakan rujukan dalam artikel ini. Ini amalan terakhir daripada kami. Hello, dengar tak? Ya tuan. Saya janji saya akan try dapatkan pointer tu. Apa masa ni? Diorang kata kalau aku tak capai 3.9 and above SEM ni, diorang tak balik after sekolah. Tepat sangat je kau punya pointer. Tak adalah turun balik. Cuma kau tahulah kan, hidup aku bukanlah senang mana. Family aku bukan orang yang senang. Aku kerja part time sini sana sampai malam, nak bayar rumah sewa lagi. Aku masa tak ada masa nak study. Yalah, tapi teruk sangat je berita kau. Aku tak capai lah expectation dengan syarat diorang. Expectation Apa nak tanya sikit boleh tak? Sir, Kau macam senang lenang sangat. Tak risau ke semua benda ni? aku ni buat benda yang aku kena buat je. Kau tak rasa macam benda tu salah ke? Salah ke, betul ke, hujungnya aku yang kena, aku yang tanggung. Janji aku tak libatkan orang lain. Habis, parents kau tahu tak? Setiap tak. Tapi apa yang penting, bila result keluar diorang happy. Aku ni dulu dah pernah kena halau rumah sebab tak sampai expectation diorang lah. Benda yang aku buat ni pun kan, kalau dibandingkan dengan orang lain, kecil je. Tengoklah lecturer-lecturer yang guna bahan hasil tangan pelajar diorang atau publish guna nama diorang sendiri semata-mata sebab nak kejar jawatan prof. Itu pun baru sikit. Tu, tengok orang-orang politik luar sana yang ada title PhD, doktor, IR, nak tunjuk yang diorang ni pandai, bijak. Tapi bila tengok isi diorang, itu pun diorang upah orang lain yang buat. Aku bukanlah apa tu, tapi aku dah buat macam-macam tu. Nak cakap aku tak cuba, tak juga. So aku dah cuba sedaya upaya dah. Diorang tak tengok usaha kau set. Apa yang diorang tahu, diorang nak kau capai expectation diorang. Kalau sekalipun kau nak guna cara bersih pun nak sampai expectation diorang, tapi kau kena sedar expectation diorang tu takkan turun pun. Nah, tengok tak? Dah hujan ni.
Nah, kita exam ni yang Dah, sekejap. tapi aku Sal, kat lantai. Aku lagi takut hilang peluang tau. Dunia ni tak bagi muka kat orang macam kita. Ambil je lalu. Aku lagi takut tipu diri sendiri. Hilang scholarship aku boleh hadap, tapi aku lagi tak boleh hadap hilang prinsip. Dunia ni memang kejam, tapi kalau kita tak cuba ubah, siapa lagi